Hai guys, ramai customer datang kedai saya minta pendapat antara Vario 125 ataupun Vario 160. Okey, biasa saya akan tanya customer dua soalan. Bajet berapa? Kegunaan motor nak pergi jalan jauh ke jalan dekat. Kalau korang ada bajet dalam bawah 8,000, motor ni Vario 125. Harga cash bulan ni sampai bulan ni 7,388 on the road. Ini cash. Kalau bulanan 215 guys, ikat 5 tahun. Saya ulang lagi, 215 ni ikat 5 tahun, bukan kosong. Manakala untuk Vario 160 harga cash ini SE tapi untuk standard harga cash 10,488 on the road, bulanan 298 ikat 5 tahun. Vario 160 dia ada dua warna. Dua spek bukan dua warna, dua spek. Satu yang SE, satu yang standard. Ini yang SE. Kalau SE harganya 10,888 on the road. Soalan kedua, kegunaan motosikal. Kalau korang nak short distance saja, main dalam bandar, pergi masjid, main dalam taman-taman, Vario 125 dah cukup dah. Kalau korang nak pergi long distance, jalan jauh, Vario 160. Kenapa Vario 160 lebih kepada long distance? Sebab kamera mari, dia punya seat lagi besar. Yang pertama, seat lagi besar, lagi selesa lah. Kalau korang nak pergi jalan jauh, lagi selesa. Engine dia datang dengan 160cc, lagi besar daripada Vario 125. Lepas tu bawah sini dia boleh muat satu biji helmet. Dia sama dengan Vario 125, boleh muat satu biji helmet. Okey, saya cuba letak ini full face helmet full face. Nak muat dia tak ada masalah. Vario 125 nak muat helmet dia tak ada masalah. Jadi kalau korang nak short distance sahaja, Vario 125 dalam bajet 8,000 ke bawah, bulanan bawah 220, ikat 5 tahun, boleh dapat Vario 125. Tapi harga ni untuk bulan ini sahaja guys. Ramai dia tak tahu apa bezanya engine lah. Dari segi engine 125cc dengan 160cc. Okey, saya sendiri pernah bawa Vario 125 dengan Vario 160. Beza macam ni. 125 di pick up memang tak ada lah. Kalau dia nak pergi top speed, dia tak ada top speed. Top speed dia sampai 80-90 saja. Kalau untuk Vario 160cc, dia pick up ada, top speed ada. Tapi top speed tu dia sampai 110 lebih, 120 lebih. Ini top speed dia Vario 160. Standard lah. Bukan itu saja, Vario 125 depan lah dia tak ada ABS. Vario 160 depan dia bagi ABS, ada ABS. Vario 125 belakang brake pakai drum. Vario 160 belakang dia pakai disc. Lagi satu, Vario 160 tayar belakang dia lagi lebar daripada Vario 125. Jadi kalau kita nak main long distance, main cornering, Vario 160 dia lagi sedap lah. Yang lain dia lebih kurang sama je. Motor Vario 125, 160 dia ada bagi USB, ada compartment, lampu depan semua pakai fully LED, lebih kurang aja. Jadi kalau korang nak beli Vario 125 ataupun Vario 160, korang tanya dia dua soalan lah. Satu bajet, satu kegunaan motosikal. Nak jalan jauh ke jalan dekat. Guys, ingatlah, kami bukan setakat jalan motor saja. Kami janji kami akan jaga motor korang sampailah anak, cucu, cicit kalau korang beli motor dengan saya. Sebab kedai saya ada, korang nampak, ada usaha servis. Kita jumpa nanti. See you guys.